Dulu kita selalu tertanya-tanya, macam mana salah satu bangsa ni, iaitu bangsa Austronesia, boleh melalui lautan dengan menggunakan perahu. Seperti yang kita tahu, bangsa Austronesia ni, mereka ni bukan saja seorang pelaut, tapi mereka ni juga penyebar kepada bahasa, bangsa dan suku-suku yang ada sekarang ni. Dan antaranya orang Melayu, Iban, Bugis, Jawa dan buku mana? Buku. ChatGPT tolong. Bangsa Austronesia ni bermula daripada Taiwan lebih kurang 5,000, 4,000 tahun yang lalu lah. Tapi mereka ni bukanlah orang Taiwan yang kita tengok macam mata sepek, seorang macam orang Cina tu. Mereka ni normal macam orang-orang Iban yang kita tengok dekat Sarawak, kat Sabah tu kan. Lebih kurang macam tu. Kira comel lah kalau tengok tu. Jadi mereka ni peneroka laut. Mereka pergi ke beberapa buah negara, antaranya Filipina, Indonesia, Malaysia, bahkan juga ke benua Afrika yang mana kita tengok dalam filem The Rock berlakon tu. Tapi persoalan dia, macam mana mereka boleh mengharungi lautan tanpa menggunakan alat-alat moden? Tak ada kompas dan apa je yang mereka pakai. Mereka ni cipta salah satu perahu tau, iaitu perahu khas untuk mengharungi lautan Pasifik, yang mana dia ada 2 batang kayu panjang yang ada kat sisi tu untuk stabilkan perahu tu waktu berada di tengah laut. Dan dikatakan juga layak mereka tu dibuat daripada daun ataupun kayu yang cukup kuat lah untuk menahan angin daripada samudera tu. Tapi yang paling aku kagumkan sekali, macam mana mereka boleh mengharungi lautan tanpa ada peta ataupun kompas. Ialah duduk tengah-tengah laut, kiri kanan depan belakang semua laut. Agak-agak nak tengok macam mana. Tapi dengan keahlian mereka ni, mereka ada cara tersendiri untuk menentukan arah ke mana mereka nak pergi. Dan antaranya bintang di langit sebagai penunjuk peta mereka untuk arah ke mana perahu tu nak pergi. Dan mereka juga tahu daripada segi angin dan juga ombak yang mai tu kan. Kalau lah contoh angin tu mai daripada selatan, tujuan mereka akan pergi ke utara. Macam tu lah lebih kurang. Dan dikatakan yang mereka pun menggunakan air laut sebagai penanda untuk tengok kedudukan jarak antara tempat mereka dan juga pulau. Macam burung pun betul juga, mereka boleh tengok burung untuk jadikan sebagai panduan. Sebab tujuan burung adalah satu, iaitu daratan. Jadi cuma boleh ikut arah burung tu pergi belah mana lah kan. Seperti yang kita tahu, kalau kita nak pergi ke benua Afrika, pergi ke lautan Pasifik dengan menggunakan kapal yang besar, dalam tu dah confirm ada tempat tidur, ada restoran, siap ada lagi pusat karaoke dalam tu. Tapi mereka ni menggunakan perahu. Macam mana mereka nak bertahan hidup di tengah-tengah laut? Jadi bagi aku, mereka ni seorang yang sangat-sangat hebat. Mereka ni tak pergi suka-suka. Maksudnya mereka dah rancang macam mana mereka nak bertahan hidup. Katakan mereka ni membawa barangan makanan kering seperti ubi kayu, pisang, ada juga ikan masin. Dan sumber air pula dikatakan yang mereka ni dapat daripada air hujan, yang mana mereka isi air hujan tu menggunakan buluh ataupun tempurung. Nak katakan yang mereka ni sangat-sangat hebat. Mereka ni bukan saja bawa benda-benda kering, makan makanan kering je. Mereka ni juga bawa tumbuhan-tumbuhan hidup macam pokok pisang, tebu, ubi kan. Jadi mereka bawa benda tu untuk mereka tanam di pulau yang mereka akan sampai tu. Jadi benda tu akan terus bertahan lah, makanan-makanan mereka. Jadi yang seperti kita lihat saat ni, suku-suku dan juga bangsa-bangsa yang ada, tak semuanya datang daripada daratan. Ada juga sesetengah yang datang daripada lautan. Jadi kena ingat, darah kita ni darah pelaut.